supaya jebek betulik di malaikat. Jadi anda mata tak kala nak ada perempuan kok ada sini kok. Jadi maksudnya kemudah-mudah maksudnya kadang di pandang mana ada orang berkali je dengan orang. Jadi yang boleh berah, yang boleh berah tanyukan kala nafsu kan kala dapur. Tapi sebenarnya tak kala hanaha untuk kala baca. Jadi tugas tanyuk istighfar supaya malaikat dibentuk. Yang mana? Sebab menyelipu dah berah yang mula-mula. Yang ke mana? Tadi makanya tanya letak kami capek untuk bayar hutang. Zakah je ke tabungan. Tapi hanya ke tabungan, payah tak bayar. Maka kerana hutang dia, orang yang tajak payah tak hutang dulu. Maka anda mungkin tak boleh hari-hari tu. Bukan dah tajak dulu. Tak paling kena ji, paling gede ni tak kala ji ke yang paling lalu. Tengah dia bayu kurung di rumah supaya baik tak kala dia baik leceh dah. Baik tu ke benda bergerak mak. Tak talah kena nyokok ji apa-apa dia. Jadi baik tu istighfar pakai supaya baik gekun getanya urang dan muraqabah. Maka kalau bentang kepada pengampunan, maka terimalah pengampunannya dengan bila bertanya ke istighfar. Yang mana betul belanja. Olehnya dan kurang malunya baginya Allah. Anak malaikat kubur jahat, anak kero. Kan kurang malaikat. Lepas tu tengok kena-kena ada orang tak kem-kem lah. Maka apabila berjalan adalah satu di hadapannya. Apabila tanya dia, kan tanya duk tanya orang. Semuanya tanya dia itu satu pasukan liku, satu di belakang. Dan jika duduk adalah satu pada pihaknya, satu pada pihak. Dan jika tidur adalah satu di kepala dan satu di kaki. Dengan demikian selama-lamanya. Maka apabila kita ketahui malaikat itu tiada lupa dan malaikat yang hana lalai daripada menyurat kebaikan dan menyurat kejahatan, maka hisapkan olehmu akan dirimu atas tiap-tiap engkau hendak berbuat. Menyatakan boleh tanya malaikatnya hana lalai. Malaikatnya hantar kepada hantu banyak. Dah nak bolain dan gejaga. Tadi pun ke menyatakan pun tengah goh tak pelaku kau ingat-ingat kerana barang yang terpelakunya dua apa tanya. Ada kadang bukannya bermanfaat tu tanya, ada kadang bukannya dia kemudaratan begitu. Yang mesti. Walau hal mudarat itu untuk mudarat itu untuk lebih berat. Maka yang mudarat itu kadang-kadang kerana pengampunan itu. Mudarat ini hisap ini. Bermakna kira-kira ini baik sampai penuh buku dengan hada buku. Pulang macam kita tanya buku fikir le hingga engkau ketahui dahulu. Tak ada pun le nyogat pun bro. Dan jika ada kebaikan maka engkau kerjakan, dan jika kejahatan maka tinggalkan. Maka ni malaikat dan lalai benar. Malaikat hana lalai. Tak buruk lah. Kan sama dengan tak buruk tak kuman. Ada tak kuman pura-pura hana lalai pun bohong dalam. Tak kuman yang ada dalam droku. Madroku rojek yang kau nak. Ikut lewat ni bibangan. Menang ke burung pubut mati. Ke pubut mati. Betul. Geting ada ke kedok. Mamnya tak ada kedok aku dah pubut mati. Kata dia punya. Ya. Maka tinggalkan. Karena barang siapa menghisapkan dirinya, menyenangkan kira-kira ada getanya ubat dunia, niscaya mudah hatinya ia hisap pada urut akhirat. Ya, pernah pahana. Tadi pergak pahana gak. Tak boleh tanya antara keuntungan dan
maka sedikit pula maka hana lu tak panjang. Hana panjang tiap temannya ni dek. Kira-kira menyinyu buka purgo apa? Pula buat. Nyan hantar tidro dan yang kedua cik kahek dia mesti. Bak dro kana sebelah tu. Bak dro kana kita. Cuman lah ada yang sih. Ambil tapi dalah je langkah tu. Tanya buat ni, tanya. Mamnya bubuk ke agama mak pun tanya bubuk je. Betul-betul tak ada. Tak ada. Jadi begitu hati-hati dan ke dunia karena kata ruh, begitu tidak hati-hati dan kepada akhirat pada harumpul lebih berat. Ya, tak. Menyemenang, maka beberapa banyak mereka yang bersungguh-sungguh bagi pekerjaan. Tidak banyak bagi takdir Allah Azali. Maka orang yang bersungguh-sungguh di dalam meneliti perbuatan yang akan ditemu takdir pada adali putang dia ketiga. Dan hendak kita ketahui pada orang mengerjakan dosa besar mati ia padahal tiada taubat daripada dosanya, maka adalah pekerjaan itu kita serahkan kepada Tuhannya. Di dulu ibu dosa yang berat meninggal hanya taubat yang serahkan kepada Allah. Pemana serahkan? Baik hukum le tanya. Baik pegah jika pergi kau anjir. Hari baik hukum. Hai gotnya dah tengah mabuk. Jadi tengah mabuk, tengah membuka bukti-bukti rubah terbentur oleh dengan teman bekah oleh mati. Yang buat ni. Cuba tu menurut dia. Mereka tengok kaji kena betul tu menurut dia pergi jual. Tanya dia mana tu hampa. Jadi bagi bancit tu oji nya serahkan kepada cap tindah orang. Kau nak buat. Tu yang tindah orang. Kau tak pun. Mana? Cuma buncit janji tu yang tindah orang, tu yang upat orang, tu dengki orang habis amai god buatnya. Bejuk ke god tu. Bakinya janji bro. Yang dosa lain. Nah, mana? Dosa lain sih kan. Yang kan hana gayu dalam dunia kan hana hak dia. Wa'id bagi orang mengerjakan pada tipu mana wa'id, makna wa'id janji bro. Ni wa'id kan janji God. Wa'id. Pada hadis, pada Quran ataupun pada hadis seperti syurga, syirik, ya, janji bro, membunuh orang, zina dan lainnya. Kata-kata